Assalamualaikum, saya sekarang berada dekat Pantai Batu Hitam dekat Kuantan. So, inilah dia Pantai Batu Hitam. Subhanallah. Kenapa Pantai Batu Hitam? Sebab kat sini banyak batu hitam. So, inilah dia kelebihan Kuantan. Daripada tempat tinggal saya nak datang ke tempat ni 15 minit je. Dekat KL tak dapat. So, dekat sini kita boleh nampak lah, walaupun ada awan yang blok cahaya sunrise, tapi keindahan cahaya matahari itu kita boleh nampak dekat sekeliling tu lah. Sekarang dah pukul 7 pagi, so kurang jugalah. Kalau datang sini 30 minit sebelum sunrise, memang akan nampak lagi cantik lah. Dia punya sunrise tu. Sekarang dah tinggi sikit matahari, walaupun matahari belum keluar. Ni dah kira cerah lah ni. Sambil-sambil tu kita boleh jalan, rendam kaki dekat pantai. Actually the sound waves of the waves, bunyi air ombak ni sendiri pun dah healing kan. Tak percaya? Itulah dia sikit. Jadi kalau anda nak healing, datanglah dekat mana-mana pantai Kuantan, semuanya best. Yang ni kat sini nanti bila terang sikit, sini bila dah terang sikit kan, nanti kita akan nampak lah air laut biru semua. Ni pun dah mula nampak sikit-sikit. Right, InsyaAllah kita jumpa lagi.